Agent insurans jumpa saya. Kata, Ji, Okay. Dia nak jual Keyman Insurance. Keyman policy. Keyman Insurance ni apa? Kita ambil Keyman Insurance supaya bila kita meninggal, orang rumah akan dapat bekalan, lepas tu company akan dapat ganti whatever lah, bayar equity kita dan sebagainya. Saya cakap, kalau saya nak beli Keyman Insurance katakan 5 juta ke 10 juta, yes, saya boleh bayar setahun premium 200,000 and so on. Saya meninggal, okay, dia happy lah. Tapi yang nak pakainya saya dalam kubur tu. Ada tak premium Key Insurance yang mana kalau saya meninggal, duit saya ni dibayar pada madrasah, yang mana daripada madrasah tu saya dapat pahala waktu saya dalam kubur. Betul, saya nak. Yang saya perlukan saya dalam kubur. Yang hidup ni boleh cari rezeki. Dia boleh usaha dia. Yes. Betul lah. Yang nak pakainya saya dalam kubur tu. Betul. Kita terlampau risau dengan siapa yang masih hidup, sedangkan kita tak tahu apa kita jadi kita kat dalam tu. Yes. Diri kita kat bawah. Yes, kat bawah tu. Betul. Siapa nak jaga kita? Bini kita tinggal dah. Anak kita mungkin setahun sekali baca doa, waktu raya that's it. Kan? Kawan kita tak tahulah, saya rapat datanglah kan. Tapi kita keseorangan, apa bekal kita dalam tu? Betul lah. Biasa orang jual hibah kan, hibah untuk dunia. Ni apa? Hibah yang tinggal buat apa? Hibah untuk kita lah. Ada tak satu program yang mana kita boleh hibahkan apa bila kita meninggal, dapat katakan 50 juta. 50 juta ni masuk dekat trust, ini masuk dekat madrasah ni, ini masuk ni. Ya, betul. Setiap hari kau wajib baca Yasin untuk arwah ni. Cahaya. Beli satu ladang katakan kelapa sawit 100 hektar. Income sebulan 100,000. 100,000 ni dipecah lagi, buat satu trust, manage fund ni untuk saya mati. Niat kita itu. Itu yang saya tengok Abdul Rahman Ar-Rajahi, kan, seorang businessman yang sangat ternama. Okay. Dia buat empire business bank dia dekat Saudi. Okay. Dia sedekahkan equity dia kepada umum. Dia bagi sikit untuk family dia, untuk anak-anak dia semua dah ada cukup, dia sedekahkan semua. Untuk dia mati. Untuk dia. Sedekahkan semua Untuk dia Kalau tanya saya, itulah ultimate yang betul. Sebab kita dibomokkan orang, apa kau tinggal untuk family kau? Yes. Yang nak pakai kita. Betul juga. Bukan bini kita InsyaAllah bagi 1 juta okey lah. Cara hidup lah kan, tak ada hal lah kan. Dia nak pakai kita yang usaha penat-penat.